Tahu tak sebenarnya kos haji tahun ni lagi murah berbanding 5 tahun lepas. Bukan sebab tabung haji turunkan harga. Tetapi saya faham ramai merasa cabaran bila kos haji meningkat dari RM10,000 ke RM15,000. Rasa macam simpan-simpan tak sampai lagi target tu kan. Tapi bagi penyimpan emas, mereka lebih tenang hadapi kenaikan ni sebab mereka bukan simpan duit semata-mata tetapi simpan duit dalam bentuk simpanan emas fizikal. Tengok fakta ni, tahun 2020 kos haji RM10,000 kita memerlukan 39 gram emas. Tapi hari ni dengan kenaikan kos haji kepada RM15,000 kita hanya memerlukan 32 gram emas sahaja. Kerana harga emas dah bercecah RM7 1 gram. Nampak tak bagaimana emas ni melindungi impian kita daripada kenaikan inflasi. Kepada anda yang baru nak mulakan simpanan anja, konsisten simpan 1 gram 1 bulan, dalam tempoh 5 tahun anda akan ada 60 gram emas. InsyaAllah ketika itu dana haji anda sudah cukup dan tak perlu risaukan tentang kenaikan kos haji disebabkan inflasi. Nak mula mudah sangat, guna saja akaun Masjid Public Gold. Anda boleh menabung konsisten dan boleh bermula dari bajet serendah RM100 dan ke atas. Tak ada caj bulanan, tak ada caj penyimpanan, tak ada komitmen nak simpan berapa banyak, tak perlu risau. Jadi jangan biarkan impian kita untuk menunaikan haji tertangguh disebabkan nilai duit yang makin kecil. Berhenti simpan cara lama dalam bentuk duit sahaja, alihkan sebahagian dalam bentuk simpanan emas untuk simpanan jangka panjang. Nak saya bantu? Hubungi saya sekarang.